Abes adik. Korang tanya, Syed Saddiq jawab. YB suka masak apa? Saya memang minat memasak lasagna, tapi my mom's version of a lasagna dan ayam masak merah. Lepas ni YB boleh buat konten-konten ajar macam mana nak buat those recipe Kita boleh cuba. Sakit perut jangan salahkan saya. Okay, kalau YB Syed Saddiq tak jadi Panggil Saddiq je, tak apa. Oh, okay, Saddiq kita panggil Abang Saddiq lah. Because you're older than me. Abes Saddiq Abes Saddiq. Boleh lah. Abes Saddiq. Kita rasanya tak pernah dengar Abes Saddiq nyanyi lagi kan? Allahu Akbar. Mikrofon. Buruh Nelayan dan juga petani. Jangan you dah berubah. Allah. Apa plan YB untuk anak muda in 5 years ahead? Saya nak pastikan bahawa anak muda di Malaysia mewarisi negara yang baik. Pekerjaan yang ditawarkan adalah pekerjaan yang berkualiti, gaji yang bermaruah, ada sistem pengangkutan awam yang baik. I just want Malaysia to be a developed country, negara yang maju. Malaysia boleh. Apakah ciri-ciri wanita idaman YB Syed Saddiq? Saya rasa isteri pertama saya sentiasa akan negara. Isteri pertama? For the country. Janganlah ingat isteri pertama ni maksudnya poligami. Maksudnya perlu memahami gerak kerja saya. Compassionate tu sangat penting. Dia bijak pandai lah. So, diorang boleh hantar resume lah dekat YB nanti. Kemah boh. Kemah boh.